Orang asing cakap, orang Malaysia tak nak berniaga. Orang Malaysia pemalas. Nak kerja aircon, nak gaji tinggi. Kita orang tak malas sebenarnya. Siapa kata warga Malaysia tak nak berniaga? Tapi masalahnya, ada je yang kacau. Berniaga kecil-kecilan pun kena kacau. Bila minta nak berniaga, macam-macam dokumen nak. Syarat tu, syarat ni. Korang tengok sendirilah apa kata pakcik ni. Orang pergilah rumput di mana pun. Kau jumpa lah dengan askar pencen negara ni. Tapi di mana kita akan malas. Cuma tak tahan dengan kacau tu. Kawan kita di apa tu, di mana pun yang jual goreng pisang. Tapi bila warga asing senang-senang je boleh berniaga. Tengok berniaga dekat tengah jalan boleh, dalam kedai boleh. Di mana-mana aja diorang berniaga. Kau nampak tak, jual sirih lah. Ni dekat Kota Raya ni, dekat mana ni, Jalan Silang ni, tak habis-habis lagi. Bila nak operasi, bila nak clear. Nampak tak korang? Macam mana? Apa kejadian-kejadian dia? Kenapa jadi macam ni? Tengok dah bukan macam Malaysia.